Alright guys. Uh, Mau pergi Watson lah malam ni. Perut tak selesa, mau beli ubat. Harap-harap masih buka lah. Kalau tak buka pun apa namanya, kita jalan-jalan lah. Alright, jom, let's go. Watson tutup dah. Memang patut tutup lah. Sekarang pukul 9.50 dah. Tadi awal nak pergi sebenarnya, tapi itulah. Sibuk kan, upload video, tengok kartun. Tak sedar jam dah berlalu. Mau dekat pukul 10 dah. Tapi tak apalah, kita cuba cari dekat Speedmart. Hijau terus. KFC. Ni area waterfront. Gelapnya waterfront. Boleh buat explore di waterfront ni. Kan gelap. Tak. Tu State Building sebelah sana. Rabut Kowa. Baru ingat lah guys. Pun kalau Speedmart masih buka juga, yakinnya kan nak pergi sini. Maka jam dah akhir dah, kata orang. Dah lewat dah. Nanti marah orang kita. Jam kedai nak tutup, orang dah tutup account dah. Tapi masih datang. Ni Speedmart. Speedmart lah ni. Okay, let's go. Speedmart. Ada? Mana? Ada kan? Ada basket perut kan? Dia biskon ya? Yang lain tiada kan? Habis tinggal sebuting tu je lah. Boleh lah, ambil tu lah. Kau boleh buat. Ada Eno kah? Ada kah? Eno sayang. Leman. Ngam. Kita tengok Hot Wheels. Saya kalau tengok Hot Wheels, perut saya okey, sehat. Itu Batman. Tapi Batman-nya tiada. Jatuh dah. Koyak dah. Batman-nya koyak. Tiada. Dah. Itu je.
Harap-harap oke lah. Kan harap-harap oke lah. Oh, lupa tadi, terlupa, lalai, terleka. Ya, yang ini betul-betul terleka, guys. No, no tadi bang. Hujan lah. Okay. Di sini pun ada. Oh, kan bagus terus pergi sini tadi. Tak apalah, bukan rezeki lah, guys. Mana arah kadar lemon yang baru itu pun sama juga. 24 jam nggak tuh? Rasanya 24 jam. Ya kah? Okay. Yang sebelahan itu. Rich tea. Yum. Kita pergi kedai satu lagi. Ini dah lawas pada waktu malam. Sunyi kan? Rich tea, ada farmasi juga, and ada TCE Tackles nih, best nih TCE Tackles, kaki-kaki pancing, itulah tempat ilmu orang shopping. Saya tak mau masuk, guys, saya tak mau masuk. Kalau saya masuk sana, memang entah. Saya beli benda yang saya tak pakai. Saya pun ada masa memancing. Saya tak ada masa memancing. Tapi saya ada masa untuk memancing hati awak. Okay. Tapi memang macam itulah, tiada masa. Kalau dulu boleh lah, hobi dulu tu boleh lah. Masa anak belum banyak, masa baru-baru kahwin masih boleh lah. Tapi sekarang ni tiada sudah. Belum ada masa. Tapi kami semua nak pergi memancing. Kan? Ya. Kami nak pergi memancing. InsyaAllah. Kami beli pancing dulu banyak-banyak, dan kami pergi memancing. Dekat Sungai Lawas. Kami nak habiskan udang yang ada dekat Sungai Lawas tu. Sebab dekat Sungai Lawas tu banyak udang. Jadi nanti kalau udang tu habis, maksudnya kamilah yang pancing tu. Ya guys, macam itulah. Anak-anak keluar. Alright. Jadi begitulah kisah singkat kita pada malam ini. Tak jumpa. Dah pergi kedai tu lewat sangat. Memang patutlah. Tapi harap perut okey lah malam ni. Okay? Sebab tadi dah beli Gaviscon dengan Eno juga. Okay? So you guys yang dah menonton, terima kasih banyak-banyak. Saya amat menghargainya. Dan kalau anda suka dengan video-video saya, anda boleh bantu channel ini dengan menekan butang subscribe. Like-kan setiap video yang ada dekat YouTube ini dan tinggalkan komen anda. Bye-bye, jumpa lagi.